Negara luar guna MPD? Ya. Tapi tengok dulu mereka buat macam mana. Ada yang dalam kerajaan kata, jangan risau bro. Negara maju pun ada MPD. Mereka ikut undang-undang. Kita ikut suka-suka. Malaysia nak guna data lokasi telefon bimbit, MPD, untuk buat dasar negara. Katanya ikut negara maju. Kita lihat macam mana negara-negara lain buat. Jerman, Mahkamah Perlembagaan larang kerajaan simpan data rakyat untuk tujuan statistik tanpa waran mahkamah. Perancis dan Finland memang guna MPD, tapi mesti dilulus parlimen, disemak oleh Pesuruhjaya Privasi, bukan ikut suka hati. Bank Dunia sendiri kata, sebelum mulakan MPD, mesti pastikan 1. Data minimum yang dikutip. 2. Perjanjian undang-undang ketat. 3. Rundingan awam. Malaysia ada ikut ke, kata Bank Dunia? Semua tu tak ada. PDPA kita pun tak berkuat kuasa untuk kerajaan. GDPR EU ada European Data Protection Board. UK ada ICO. PIPA Korea ada PIPC, FSC, KCC. Malaysia ada apa? Kalau hari ini mereka kumpul data, lokasi kita, corak pergerakan kita, siapa kawal, siapa pantau, siapa lindung kita? Kenapa program yang melibatkan seluruh rakyat Malaysia tak pernah dibahaskan dalam parlimen? Kalau bocor, kerajaan tak perlu bertanggungjawab dari segi undang-undang. Akhirnya, mangsanya siapa? Tepuk dada tanya selera. Adakah Malaysia memenuhi 4 syarat ni? 1. PDPA yang berkuat kuasa atas kerajaan. 2. Semua data diproses oleh telco dulu dan diwajibkan dianonimkan dari segi undang-undang. 3. Perundingan awam yang libatkan semua. Jadikan MPD satu isu yang bebas dibicara dan dipantau oleh civil society dan pakar. Yang penting, kita berhak untuk memilih sama ada nak join ke tidak. 4. Badan bebas seperti Data Protection Ombudsman yang pantau, bukan agensi kerajaan, bukan kementerian. Kita tak tolak teknologi. Kita tolak paksaan tanpa perlindungan. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.